Saya suka bekerja di Insaf disebabkan oleh majikan dia amat prihatin pada pekerja. Budaya ataupun situasi yang diterapkan jelas ianya bersifat Muslim friendly. Dia diberi peluang penuh untuk creative thinking dan boleh develop my career to high position, insyaAllah. Berpeluang untuk bina kerjaya. Ada yang bermula daripada bawah sebagai eksekutif biasa sehinggalah menjadi ketua jabatan. Keadaan sekeliling yang positif. Sentiasa menjaga kebajikan pekerja. Insaf banyak memberi peluang kerjaya saya bersama dengan Insaf. Pihak pengurusan yang begitu dedikasilah. Membuat saya istiqamah sebagai muslimah sejati. Pihak pengurusan memberi peluang kepada kaki tangan untuk mengikuti field trip, menunaikan umrah. Insaf mempunyai 4 orang BOD yang sangat hebat. Kepribadian dan sifat tawakal yang sangat tinggi memberi inspirasi kepada saya untuk bekerja dengan Insaf. Peluang yang diberi oleh pengurusan terutama BOD adalah untuk kita berkembang. Saya sebut ni banyak cara. Salah satunya adalah produk kita lah. Insaf memberikan peluang untuk saya menunaikan ibadat umrah untuk pekerja yang telah berkhidmat melebihi 5 tahun dan insya-Allah mungkin kita akan kekal sehingga 10 tahun. Memberi peluang untuk saya berkembang dalam industri pelancongan. Insaf sebuah syarikat yang stabil. Dia yang positif di sinilah. Diberi peluang dan pengalaman untuk berkhidmat di Tanah Suci. Boleh join team building. Saya memberi saya ruang untuk menjahadah di dalam agama dan kerjaya. Suasana yang positif lah. Bila kita bekerja lebih 5 tahun, kita akan dapat reward untuk mengerjakan umrah. Saya dapat pergi banyak tempat-tempat yang menarik, antaranya Dubai, Abu Dhabi. Mempunyai pasukan yang membantu antara satu sama lain. Dapat kawan yang suportif. Dapat sponsor pergi umrah untuk staf paling lama. Persekitaran yang positif lah. Sifat perwagaan dia dan teamwork dia. Setiap 5 tahun, kita akan dapat umrah percuma daripada Insaf untuk staf sahaja. Sebab ada makanan free. Memberi peluang umrah percuma sebagai tanda penghargaan. Environment yang baik dan selesa. Insaf ni dia banyak aktiviti yang company buat. Setiap bulan kita ada main bola. Ada kawan-kawan yang positif. Dari segi kelengkapan bekerja cukup komplit lah kat sini. Kebajikan daripada staf terjaga. Top management yang baik-baik, yang best. Makanan percuma. Ada medical claim. Suasana yang santai. Menitik berat solat berjemaah lah. Pengurusan yang baik dan menghargai pekerja. Rakan sekerja yang suportif dan sporting. Saya suka melayani tetamu-tetamu Allah. Insaf memberi peluang kepada saya untuk mengembangkan lagi potensi diri saya. Kalau berkhidmat selama 15 tahun akan dapat haji percuma. Dapat duit bonus tahunan dan duit raya. Kau ada? Dapat kawan-kawan yang baik dan juga kelakar-kelakar semuanya kat sini. Antaranya yang ni seorang, ya. Jodoh saya ada sini. Kelengkapan office dah disediakan. Dia menjaga kebajikan pekerja. Environment kerja di sini selesa. Insaf ni menitik beratkan pemakaian patuh syariah lah. Teammate saya yang suportif. Suasana kerja best. Ketua dan pengurusan di sini sangat sporting dan memberi kerjasama. Setiap pagi kita akan membaca Hisnul Muslim sebelum membuat kerja. Makan free. Rumah saya dekat dengan tempat kerja. Suasana kerja yang seronok lah. Kat sini environment yang sangat positif. Kat sini ada disediakan kuliah bulanan. Bos yang sangat-sangat baik. Bekerja dalam vibe yang positif. Banyak saya belajar kat sini. Dekat dengan rumah. Menekankan tentang aurat lah kepada staf. Banyak pengalaman yang saya boleh ambil daripada sini. Manajemen di sini semua baik-baik belaka. Pembangunan sosial yang tinggi. Contohnya wajib solat berjemaah. Jaga solat anda. Suasana kerja yang santai. Kawan yang suportif. Ada aktiviti riadah seperti bermain badminton dan bowling. Di sini sangat sporting lah orang kata. Environment dekat sini dia positif. Saya ada teammate yang sporting. Dia mengingatkan saya kepada akhirat. Dapat banyak sangat benefit. Rakan-rakan yang sporting. Kat sini ada sediakan makanan tengah hari. So dekat situ dah boleh jimat. Kerja saya yang saya buat kena dengan bidang yang saya ceburi. Kawan-kawan saya semua suka berada di Insaf. Saya pergi travel mau naik lori atau barang-barang maiding. Banyak kelebihan lah. Contohnya bonus tahunan, bonus raya. Ada makan tengah hari. Insaf banyak memberi ilmu baru kepada saya. Kawan-kawan saya semua sporting. Environment dia best. Saya nak spend 9 to 5 saya dekat tempat yang bermanfaat pada orang lain. Ada colleague yang very supportive.
dapat belajar banyak ilmu. Buat event dekat luar negeri ya. Vibe Islamic. Sebab ada makanan percuma. Bagi kita adakan Isnu Muslim. Doa sebagai benteng, zikir sebagai makanan rohani, insyaAllah. Dapat kawan-kawan baik. Boleh jadi event. Ukhuwah antara ummah yang amat kuat. Environment yang positif. Dapat bonus elang raya. Banyak benefit dia, di antaranya ada dapat makan tengah hari free. Meningkatkan kemahiran dalam bidang yang saya minati. Mempunyai rasa kerja sporting. Ada kuliah bulanan. Insaf menyuruh kita memakai pakaian yang patut syariah. Saya dapat mengamalkan lagi kerjaya saya dalam bidang food. Mak dengar ayah saya suka saya kerja sini. Tempat kerja yang menarik. Environment best. Bonus raya, bonus tahunan. Insaf mengajar saya menutup aurat dengan sempurna. Belajar benda baru. Persekitaran yang baik. Teammate saya supportive. Ramai kawan-kawan baik. Pihak atasan sangat baik. Vibe dia yang lebih Islamic. Saya dapat peluang untuk menimba ilmu. Kena free. Ada program Hisnu Muslim setiap hari. Environment dia seronok lah. Rakan-rakan yang sangat bagus bekerja. Ada kawan-kawan yang baik. Dapat allowance. Setiap pagi kita ada Hisnu Muslim. Tempat kerja menarik. Ada makanan free. Solat berjemaah. Kerja sini best.